Zaman ni kalau nak simpan mayat, orang puang sama naik duduk di kubur. Dengar baik-baik, orang puang durian burung ke mana-mana ke. Orang perempuan ziarah kubur harus atau sunat. Dua kaul. Orang perempuan ikut mayat atau ke kubur tanam makruh. Faham ni? Orang puang ikut sama atau mayat ke kubur makruh. Faham? Orang puang ziarah kubur sunat atau harus. Jadi kena faham baik. Ziarah lain. Ziarah ni tanam dah mayat. Orang ramai tak ada. Faham? Contoh, tanam pukul 10 pagi. Lepas zuhur tu dia pergi ziarah. Tu boleh. Hukumnya harus ataupun sunat. Faham lagi? Yang makruh, mayat dah tanam, bawa bersama-sama, orang puan ikut ramai-ramai. Itu makruh. Ni banyak berlaku di Pantai Timur dah. Dulu tahun 90-an, tak ada. Seorang dua je ada. 90-an, seorang dua je. Betul tak? Orang puan sampai kubur. Tu pun duduk jauh-jauh. Ada yang duduk kat pintu buku, kat pagar sikit. Ada duduk belakang-belakang sikit. Lain ni 2025, laki 30, puang 10. Betul tak? Nak pakaian menjolok mata. Mata orang bila tengok dia macam kena jolok. Itu panggil menjolok mata. Faham lagi? Faham lagi? Tukang baca telkin pula mati bini. Bang Covid. Buka surat telkin tengok tak dia. Macam kena jolok mata. Dah baju ketat, mulut gicu, mata ada eyeliner. Ada blusher pula ujung pipi, mulut merah macam anak anjing baru beranak. Faham lagi? Nak boleh punggung punyi kopek cetok. Surat telkin pula tak ada lagi. Tak ingat. Faham lagi? Masalah. Ingat mula kita sekarang larang. Kalau boleh larang. Balik. Sekarang ziarah. Kata gitu. Tapi jangan biar koh kat orang. Anak orang, bini orang nak kata molek. Jangan balik. Orang hantar jenazah, makruh awak puan ikut. Kata gitu. Ada kalau kita tak kata tu tak?